masa saya join saham ni, saya introduce daripada kawan lah. So bila saya dapat introduce daripada kawan tu, dia bagi saya tips lah masuk. Mula-mula tu masuk untung. So jadi excited sikit lah kan, kita dapat dalam 200-300 macam tu kan, kita dah excited. So tapi kita tak cukup ilmu lah. So saya masuk niaga saham ni untuk cari cara belajar untuk mendapatkan income yang konsisten lah. So saya boleh, untuk saya nanti bersara nanti kan. Okey, daripada niaga saham saya dapat satu ilmu baru lah. Ilmu baru cara nak dapatkan saham-saham yang berkualiti. Kita boleh buat macam instant result lah, dapat instant keuntungan lah. Dekat niaga saham ni kita pun dapat tahu counter-counter yang orang kata berkualiti lah. Tu masuk dalam saya punya, lalu dalam saya punya TikTok. So daripada saya tengok daripada explanation coach tu, saya rasa macam mudah faham. So saya rasa macam tergerak hati nak join lah. So saya tak ada rasa macam tak berbaloi. Bila kita nak dapat ilmu ni, semua yang berbaloi, cuma atas diri kita lah nak belajar ataupun tidak kan. Itu je lah. Buat masa dia memenuhi ekspektasi saya. Pembelajaran pun mudah faham. Bantu saya lah dalam kalau ada problem teknikal ke apa, bila kita tanya tu dia cepatlah respon. Okey, buat masa ni saya rasa memang baloi. Sebab sebelum ni saya pernah tengok lah tempat lain, dia punya pricing tu agak tinggi lah. So untuk yang dekat sini, untuk coach tu sebenarnya ni niaga saham, saya rasa dia paling murah lah. So saya rasa saya boleh belajar lah dengan dia punya harga yang dia bagi tu kan. Saya boleh ni lah. Saya dah praktikan, saya dah buat RSP yang diajar ke coach untuk long term punya investment. So saya pun ada belajar untuk swing daripada coach. So buat masa ni saya dah ada profit lah. So tak ada lagi kerugian lah. Cuma RSP tu kita tunggu long term lah. Boleh kita boleh nampak kan. So kalau saya punya nasihat, better join niaga saham untuk mendapatkan ilmu. Kalau tak belajar, kita tak tahu macam mana teknik-teknik. Macam kita boleh dapat tahu teknik RSP, macam mana teknik scalping, macam mana nak buat swing. So kita boleh pilih counter-counter yang berkualiti. Kita pun dapat nasihat daripada coach and boleh pilih counter-counter yang berkualiti lah. So supaya kita boleh buat long term punya investment, short term. So kita boleh dapat situ lah. So yang pasti kena belajar lah. Untuk dapatkan ilmu tu.